Pro 2 Alza, sahabat ni datang untuk buat penukaran panel. Kalau kita boleh nampak di bahagian LCD screen tu pun dah tak cantik. Kita nampak skrin dia dah seperti dah pudar. Jadi alang-alang kita buka ni, kita tukar panel, kita tukar backlight, kita repair sekali dia punya LCD screen. Kita boleh nampak LCD screen dia dah menggerutu, dia terkopak-kopak macam tu. Jadi benda yang pertama, kita akan tukar dia punya backlight. Untuk buat penukaran panel, warna yang sesuai untuk backlight warna putih saja. Warna lain kurang sesuai lah, boleh buat tapi kurang sesuai. Ini lepas kita tukar dia punya backlight daripada warna oranye kepada warna putih. Dan ini panel yang dia bawa sendiri, kita hanya tukar saja. Kepada sahabat-sahabat yang ada keinginan nak buat penukaran panel seperti ini dan penukaran backlight, boleh PM kita. Kalau jauh boleh post, kalau dekat boleh buat booking slot. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.